Ni kita dah sampai kat pulau. Ni. Ya. Bang. Saya nak interview sikit bang. Ni abang dah lama ke tinggal dalam ni pulau ni? Lama juga. Dalam Abang duduk pulau ni ya? boleh katakan gitulah dalam Abang pun duduk pulau ni ya? boleh katakan gitulah dalam Bang, cakap pasal pulau ni kan. Berapa lama abang pak pulau ni? Kurang dalam Macam nak hujan bang 20 apa dia? Nak apa petir tapi tak ada gua bunyi. Abang, berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Hujan lah. Ada juga nak cerita nanti anak seram lah kat sini. Oh, tak ada pasal saya ni sebenarnya reporter. Dia tanya abang sikit. Apa? Abang ada demam jantung? Sikit-sikit lah, Sikit-sikit. Apa tadi? Abang ni? Tak ada. Reporter dari mana? Pulau Semakau. Datang dari jauh ni, datang pulau ni untuk interview lah. Pasal sebenarnya kan, cerita ni hari kita nak buat ni kan. Siapa tu bang? Siapa tu bang? Dia orang gila kat sini. Gila. Dia selalu kat sini, dia selalu kacau abang kat sini. Pasal abang tak kasi duit. Okey. Bang, saya nak tanya sikit bang. Banyak apa? Sekarang kat kawasan kita kan, kita tinggal ni, saya tinggal ni. Ada cerita pasal makcik keropok. Jadi saya nak keropok, makcik jual keropok. Itu biasa, sini banyak keropok jual. Banyak juga. Maksudnya macam abang makcik jual keropok banyak? Tapi yang apa sebab lain keropok semua goreng tu jual sama je. Tak, maksud saya ni. Tak ada. Kau pandai apa? Tak ada, betul bang ni, cerita betul ni. Tak. Hantu makcik ni bawa pocong. Ada orang cakap Pontianak. Pocong kalau apa color? Pocong ada cakap warna. Okey bang. Jadi abang dah tinggal 28 tahun di sini lah. Jadi abang tinggal kat pulau ni ke atau tidur di atas bot ni? Saya tidur atas bot ni. Pasal saya tak ada rumah. Tak ada rumah. Saya ada 10 tak nak ambil saya kat rumah. Oh, kesian ni bang. Saya terpaksa lah kena tinggal di sini. Kita kan orang miskin, tak seberapa. Apa yang awak tengok kat sana? Kelakar apa? Kalau tak saya bang, abang selama tinggal kat sini tak ada nampak apa-apa ke kawasan ni? So far alhamdulillah lah. Pasal saya ni berpengalaman kan ibadah. Kamera tu kat saya ke tempat benda lain? Awak apa abang? So alhamdulillah saya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah melindungi saya daripada malam-malam petaka dan juga hantu-hantu syaitan-syaitan semua yang ada di sini. Abang cakap pasal hantu ni, memang abang pernah nampak ke hantu-hantu kat sini ke? Saya tak pernah nampak lah, tapi dulu waktu saya zaman sekolah, saya ada girlfriend lah. Ni cerita betul lah, bukan in real life Abang dengan saya matai girlfriend lama, dua couple ni, kita naik Changi Hospital. Kita kononnya nak ambil pemandangan indah di atas Changi Hospital tu. Bang, kamera tu abang sekejap bang abang tak apa-apa ke papat sini? Abang nak terabun sikit, tak pakai kacamata. Oh. Tu abang pakai ambil spek je. Ni bukan spek. Abang tak bawa spek. Sorry salah sampai. Alamak, Sorry salah sampai. Alamak,